Apa guna wang berjuta jika tidak mempedulikan nasib sesama artis? Mungkin ada yang membantu dalam senyap. Namun, bagi artis yang namanya dikenali sebagai murah hati, mereka ibarat penyelamat yang membantu masa susah. Dalam video kali ini, 8 artis berjiwa besar yang banyak membantu sesama artis dan masyarakat. Ajat Shiro gemar membantu golongan memerlukan di sebalik dirinya yang juga merupakan penyampai radio dan pelawak popular, malah berjaya mengumpul kekayaan melalui kejayaan dalam program komedi serta penglibatan dalam perniagaan restoran. Pak Mat ni orang tua, Pak Mat nasihatkan. Ingat Pak Mat cakap, bukan senang nak senang, bukan susah nak susah. Pahit getir hidup dan pengorbanan. Namun begitu, usaha membantu golongan yang memerlukan itu sering mengundang pelbagai pandangan daripada segelintir pihak yang menganggap perkongsian di media sosial hanya sekadar bahan kandungan semata-mata. Menurutnya, keterbukaannya membantu ramai orang berpunca daripada pengalaman hidup susah yang pernah dilalui sebelum berjaya, dan berharap usahanya dapat dijadikan contoh dan orang ramai tidak melihat perkara itu sekadar perkongsian kosong. Bagi meneruskan usaha dalam membantu lebih ramai yang kurang berkemampuan, dia kini membangunkan sebuah yayasan sendiri untuk mengumpul lebih banyak dana kebajikan. Selama ini, dia menggunakan duit sendiri bagi membantu mereka yang memerlukan dan berharap dapat meneruskan bantuan secara berterusan seperti yang pernah dilakukan kepada rakan seindustri Abby Yus. Hari ni saya nak pergi jumpa abang saya. Dia teringin nak makan nasi padang, tapi giginya tak ada. Tengoklah boleh kunyah tak boleh kunyah ni sekarang. Jom. Banyak. Abang Jam. Pagi tapi petang tu naik lagi. Sebab jam, masa jalan jam. Abang Jam. Oh. Baru aku tahu Abang Jam sebab jam. Sebab jam. Aku ingat mati je lah. Tak ada benda lain lah. Apa lagi nak fikir kan? Allah, jangan cakap gitu lah. Jangan cakap gitu. Habis aku dah sakit masuk hospital 2-3 hari. Takut silap saya nunggu abang. Kicap nak kicap. Sejak kau tiada. Ya, terima kasih Ajak. Sampai juga. My brother. Bagai patah tak tumbuh lagi. Aku doakan kau terus berjaya insya-Allah dengan kau punya kerjaya baru tau. InsyaAllah. Bila terkenang masa lalu rasa terharu. Di sebalik popularitinya, DJ Def dikenali sebagai seorang insan yang tidak pernah melupakan kebajikan penggiat seni tanah air. Malah, lagu raya yang pernah dinyanyikannya turut menjadi titik permulaan buat dirinya memeluk Islam. Miskin kaya pun turut bergembira. Kini, pada usia 78 tahun, penyanyi Datuk DJ Def atau nama sebenarnya Irwan Shah Abdullah tetap mempunyai keinginan untuk terus menjaga aspek kebajikan dan mendapatkan balasan setimpal penggiat seni tanah air. Sebagai pengerusi Yayasan Kebajikan Artis Tanah Air, beliau menyimpan impian untuk membantu penggiat seni yang hidup susah, termasuk menyediakan tempat tinggal serta bantuan pencen kepada artis veteran yang memerlukan. Namun, kekangan kewangan masih menjadi halangan utama. Menurutnya, Yayasan Kebajikan Artis Tanah Air yang ditubuhkan pada tahun 2012 sudah membantu lebih 2,000 penggiat seni. Namun kini, sudah hampir 9 tahun berdepan kekurangan dana, walaupun pelbagai permohonan bantuan telah dilakukan.
hakikatnya. Bila artis dah pergi, baru mereka nak tahu, oh dia buat begitu, dia buat begitu. Bila masa kita hidup, dia orang tak pedulikan. Menubuhkan sebuah yayasan di mana saya menjaga kebajikan artis. Dan setiap kali bila artis sakit, masuk hospital, kita memberi duit, bantu mereka dan sebagainya. So, pemegang amanah terdiri daripada Dato' M. Nasir, Dato' Yusuf Aslam, Dato' Nash, Dato' Nancy Fu, Dato' Dr. Kanagar Rajan, dan kami ini menjaga kebajikan artis, bantu artis-artis yang memang banyak berjasa untuk negara ini. Kalau kita tengok akhir-akhir ini, ramai yang berkongsi kebaikan bersedekah Zizan yang merupakan pelawak, pelakon dan usahawan berjaya yang telah memperoleh pendapatan lumayan mencecah jutaan ringgit sepanjang kerjaya seninya. Okey, tengok. 1, 2. Ayo, jom kita menari. Zizan atau nama sebenarnya Muhammad Razizan Abdul Razak sering tampil membantu beberapa individu termasuk menyokong peniaga kecil-kecilan di media sosial. Malah, Amir Raja Lawak turut berkongsi bahawa beliau juga pernah membantunya yang ketika itu dihimpit pelbagai masalah sehingga memerlukan bantuan kewangan bagi menampung kos rawatan bapanya yang menghidap kanser sebelum disahkan meninggal dunia. Beliau berkata, segala yang dilakukan dengan niat yang ikhlas dan bukannya untuk meraih pujian orang ramai. Tambahnya, dia pada awalnya tidak suka perkara sebegini didedahkan, namun percaya mungkin ada hikmah apabila kebaikannya diketahui umum kerana dapat dijadikan inspirasi kepada orang lain. Saya tak tahulah, saya buat kerana Allah. Sebab macam saya cakap hari tu, saya dapat apa yang saya dapat ini pun bukan pasal saya seorang, pasal doa orang ramai, pasal peminat-peminat saya, pasal doa ibu bapa saya, semua benda. So saya percaya apa yang saya dapat tu bukan milik saya seorang. So saya harus kongsi ketika orang dalam keadaan susah. So benda ni kalau boleh saya suruh, saya suka suruh. Tapi kalau saya fikir ada baiknya kadang Allah buka cerita ni bukan untuk saya rasa bangga atau apa, pada saya untuk memberi inspirasi untuk orang. Itu je, saya fikir positif lah. Saya takut kebanggaan tu melalaikan saya. Datuk Seri Alif Shukri berjaya mengumpul kekayaan melalui kejayaannya dalam bidang perniagaan kosmetik yang menjadikan namanya antara usahawan terkenal di samping aktif menceburi bidang seni dan sering tampil membantu rakan-rakan artis yang berdepan masalah kewangan. Kalau korang tak tahu ni papa ni artis ni, papa kena gantung. Walau papa kadang-kadang nampak macam anjing nampak artis ni. Faham tak? Nampak tak artis? Yang penting artis nak bagi sedekah. Antara bantuan terkininya adalah kepada pelakon Azhar Azmi apabila berjaya mengumpul dan menyerahkan bantuan tunai sebanyak RM40,000. Dana tersebut diperoleh hasil jualan produk ketika sesi siaran langsung selain sumbangan peribadinya bagi membantu keperluan harian pelakon Azhar Azmi. Selain itu, beliau turut menghulurkan sumbangan wang tunai kepada pelakon Norris Kaman sekeluarga untuk meringankan beban kewangan mereka. Walaupun tindakannya menumpukan golongan artis sering dipersoal netizen, beliau menjelaskan bahawa beliau juga sering tampil menghulurkan bantuan tanpa mengira latar belakang. Namun, kisah golongan artis seringkali lebih pantas meraih perhatian dan menjadi tumpuan ramai di media sosial. Dan tak payah ceritalah, aku ni bukan artis. Sebab tu, aku pun Datuk tak nak tolong. Ayo. Adik, statement tu jaga. Saya ni, Dik, dah bagi bantuan zakat. Bantuan barang dapur, duit. Bukan seorang pun orang, dah beratus ribu orang kat Kedah, kat Palu 7, dekat Sebab Bernam, dekat Shah Alam, kat KL. Berjuta-juta. Aku ni pun susah juga siang malam, pagi petang cari duit. Tak rehat, mata sakit mata. Ada rezeki, ejen property dapat job. Tak ada. Nak buat macam mana kan, nama pun bisnes. Habis kalau orang aku buat live, orang tak beli barang aku, lepas tu aku nak apa, nak minta derma. Saya ni bukan pusat kebajikan masyarakat, Dik. Nama Datuk Seri Vida
bukanlah asing dalam dunia hiburan dan perniagaan tempatan, malah menjadikan dirinya antara usahawan wanita paling dikenali. Di sebalik imej mewah, beliau juga sering tampil membantu golongan yang memerlukan, termasuk rakan artis yang berdepan kesukaran hidup. Dalam masa sama, ramai memuji usahanya membantu individu yang sedang berdepan kesukaran hidup, termasuk pelakon Asar Azmi dan Zul Yahya. Seperti kini, tindakannya menghadiahkan telefon pintar mewah kepada pelakon Asar Azmi turut mencuri perhatian ramai serta menerima pujian kerana membantu pelakon itu untuk bangkit semula dalam kehidupan dan kerjaya, terutama dalam bidang digital. Walaupun menerima pelbagai pandangan terhadap bantuan yang diberikan dengan alasan masih ramai lagi individu lain yang dikatakan lebih susah dan memerlukan bantuan, beliau tidak menunjukkan rasa gentar atau takut rezeki akan berkurang. Sebaliknya, tetap berpegang teguh bahawa setiap rezeki itu telah ditetapkan. Welcome to dunia bisnes. Semoga boleh menyara anak-anak dengan baik, misalkan anak rezeki yang barokah. Ni apa kau ni? Dia dah start syuting. Senangnya pula. Untuk Astro ni Azhar masuk set first time after 5 years. 5 years ke 7 years. Dia nervous. Nangis pula. Oh. Sebenarnya, ramai lagi artis kita menjadi penyelamat yang membantu masa susah dengan membantu secara senyap mahupun yang membaparkan kepedulian mereka sesama artis dan masyarakat. Seperti kalau anda cubalah tekan channel-channel lain, muka kita orang je. Cuba tekan channel 2. RTM, muka kita orang. Cuba tekan TV3. Muka kita orang juga. Cuba tekan Astroria. Muka kita orang juga. Dan sebelum ini Pak Nia ada transfer 20,000 dekat akaun Ian, menjadikan semua jumlah kutipan yang anda infakkan sebanyak RM109,947.73 Bukan Miza minta sekali lagi, Pak Nil yang minta daripada peminat, follower Pak Nil. Tak guna ada follower sampai 2 juta kita tayang dekat orang, tapi kita tak lakukan apa-apa pun untuk bantu kawan-kawan, saudara mara dan mereka yang memerlukan. Ini Hari Amiza. Pak Nil rasa terima kasih sebab bagi ruang untuk Pak Nil cari syurga Pak Nil. Pemurah ni kan, kita tak perlu pun macam nak tunjuk kita boleh bagi banyak. Kadang sikit tu pun memberi makna yang kadang-kadang bukanlah wang saja. Kadang kita punya perbuatan. Perbuatan kita dengan orang kan. And ladies, don't let anybody tell you you are ever past your prime. Then praise, we are one. Yeah. I'm so happy, so proud. This is the true spirit of Christmas. Merry Christmas to all of you and thank you. Thank you so much.
Jika ada lagi artis yang terkenal dengan sifat murah hati dan mempedulikan nasib sesama artis, sila komen di bawah. Terima kasih kerana menonton video kami, tapi jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng.